Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor maju bersama dan salam MBSJ gemilang bersama. So guys, kita bersiaran secara langsung hari ini macam biasa di Facebook dan YouTube rasmi MBSJ setiap Selasa jam 10.30 pagi guys. Alright, so saya Muhammad Iskandar Zaid bin Azmi dari Jabatan Penguatkuasaan Majlis Bandaraya Suruhanjaya dan selaku hos anda untuk hari ini. So untuk sesi kali ini kita ada tetamu jemputan kita lah, iaitu Puan Farah Wahidah binti Abdul Rahman daripada AADK Daerah Petaling. So tanpa membuang masa, jom kita interview kita punya panel jemputan kita hari ini lah. Okay, alright, so Puan Farah Wahidah binti Abdul Rahman, selamat datang Puan. Terima kasih. Terima kasih kerana sekali lagi sudi menerima jemputan daripada pihak BSJ lah untuk bersama dalam sesi podcast kita pada pagi inilah. Terima kasih juga jemput pihak ADK. Semestinya BSJ ni adalah rakan strategi ADK lah. Kalau ikutkan setiap tahun, of course 4-5 kali mesti akan ada jemputan pada BSJ. So terima kasih banyak-banyak pada BSJ lah. Baik. Okey, untuk makluman audiens kita, untuk sesi podcast hari ini, jangan lupa like, comment, share dan juga kalau ada YouTube tu, subscribe, jangan lupa. Okey gang. Alright. So kita teruskan kepada sesi topik kita hari ni Puan task yang diberikan untuk kita punya sesi podcast ni iaitu ancaman senyap memahami penyalahgunaan dadah dalam masyarakat lah. Okey. Sebelum kita go further into the topic Puan so saya ingat untuk audience kita yang tengah melihat sesi podcast kita ni, kalau tak kenal maka tak cinta kan. So saya ingat mungkin pada pagi ini Puan boleh perkenalkan diri Puan dan serba sedikit tentang background Puan lah. Okey. So saya kenalkan dulu diri saya lah. Nama diberi sebenarnya ada Nur di depan dia. Nur Farah Wahidah binti Abdul Rahman. Kalau kita ikutkan latar belakang saya ni, sebenarnya dari segi background study, saya business admin. Bukan psikologi, bukan sains sosial, tapi orang kata rezeki. Allah dah kata inilah tempat dia, maka di sinilah saya ditempatkan. Jadi saya dengan ADK ni baru 18 tahun lah. Baru 18 tahun. So sebelum saya di Selangor, saya di Kuala Lumpur. Jadi 16 tahun saya di Kuala Lumpur, di ADK Kuala Lumpur. Saya 6 tahun yang pertama bertugas tu saya selaku pegawai pemulihan di unit rawatan pemulihan. Kemudian tahun ke-7 saya berkhidmat, saya ditukarkan ke bahagian pendidikan pencegahan selaku ketua unit juga. Dalam masa yang sama, dalam tempoh saya berkhidmat tu, saya dilantik sebagai pegawai pendakwa dan juga pegawai penyiasat untuk buat siasatan dan pendakwaan. And then kalau diikutkan dari segi orang kata macam mana boleh terlibat dengan pekerjaan ADK ni, actually dari zaman sekolah saya dah terlibat dah dengan aktiviti ADK ni. Program dulu dia tak panggil ADK, dia agensi dadah kebangsaan masa zaman saya sekolah lah. Then dia tukar tahun 2004 agensi anti dadah kebangsaan. Sebab masa agensi dadah kebangsaan tu, biasalah orang suka macam provok-provok, ni agensi jual dadah ke? So KDN kata kita kena ubah. So kita letak anti di tengah-tengah tu lah kan. Berlakulah agensi anti dadah kebangsaan. Jadi nak kata saya kekok dengan ADK ni, kita tak kekok lah. Sebab saya dari sekolah lagi dah didedahkan dengan perkara-perkara ni lah. Itu sebab sedikit berkaitan dengan background kerja saya. Okay. So Puan sekarang selaku ketua unit di unit pendidikan pencegahan AADK Petaling lah Puan kan? Ya betul. So basically Puan sebagai ketua unit dekat sana tu, boleh tak Puan share sikit dengan kita punya audience kan? Apakah peranan sebenarnya, peranan utama unit pendidikan AADK Petaling ni? Okey. Peranan utama unit pendidikan pencegahan ni, kalau kita tengok, dia sebenarnya besar sebab ADK ni memang ada 3 core business lah. Okey, yang utama dia adalah pencegahan, yang kedua perawatan dan pemulihan, dan yang ketiga adalah penguatkuasaan. So kalau kata ramai yang menerima rawatan pemulihan, maksudnya pencegahan ni ada sedikit yang tak capai lah dia punya KPI. Okey, sebab pencegahan ni dia kena buat sebarkan informasi. Kena buat orang ada rasa kesedaran untuk ambil tahu apa masalah yang berlaku berkaitan dengan dadah ni. Sebab persepsi masyarakat sekarang, selagi ayat dia, selagi tak kena dekat aku, itu bukan urusan aku, betul tak? Orang kata, pepatah kata, selagi tak terantuk, tak tengadah lah.
Itu katanya kan. Tapi peranan pendidikan pencegahan ni sangat besar. Kami punya skop bukan sahaja kepada tempat kerja, tapi kita punya skop kepada institusi pendidikan sekolah, iaitu daripada sekolah rendah, sekolah menengah, and then IPTA dan IPTS. Kemudian kita pergi pula skop komuniti. Komuniti ni lagilah luas. Setiap lapisan masyarakat kita kena pergi untuk sampaikan informasi-informasi terkini lah berkaitan dengan penyalahgunaan dadah dan bahan. Kemudian kita juga pergi fokus kepada keluarga. Keluarga ni maksudnya mana-mana keluarga yang kita rasa dia dah ada ciri-ciri keluarga berisiko untuk ke arah terlibat dengan penyalahgunaan dadah. So besarlah tugas pencegahan ni untuk sampaikan informasi-informasi berkaitan dengan penyalahgunaan dadah ni lah. Terutamanya kalau ada dadah-dadah atau bahan-bahan terlarang yang baru lah. Faham? Maknanya saya based on apa yang Puan cakap tadi tu kan, kita tengok lah kan. Maknanya 3 cabang AADK tadi ni, dia mesti go align lah. Yes, go align. Maknanya kalau contoh dia lebih kurang macam kami di PBT lah. Contoh kita nak ukur kepatuhan manusia ataupun rakyat di kawasan Selangor ni, especially kawasan Suruhanjaya ni. Contoh kalau kita katakan compound tu tinggi, maknanya kepatuhan rakyat Suruhanjaya ni tinggilah yang tak patuh kan. Ya, betul. So untuk kita capai benda tu is like 50-50 jugalah kan. Betul. Okey, saya faham. So tadi saya tertarik dengan Puan punya ayat tadi tu. Dia maknanya peringkat pendidikan ni kan. Di unit pendidikan ni dia ada fokus dekat sekolah. Ya, betul. So saya ada study sikit. Saya ada terbaca tentang dekat sekolah, peringkat sekolah pun ada unit pendidikan yang berkaitan dengan dadah yang dinamakan sebagai PPDA. So adakah ini sebagai salah satu continuity dan juga kesinambungan daripada program yang pihak Puan buat? Okey. Bagus soalan ni sebab bukan semua orang tahu yang sekolah ni ada PPDA. Okey, program pendidikan pencegahan dadah di sekolah lah. Okey, PPDA dengan AADK satu entiti yang berbeza lah. PPDA adalah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, so maksudnya kita bekerjasama dengan pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan untuk pastikan murid-murid ni tidak terlibat dengan masalah-masalah berkaitan dengan penyalahgunaan dadah dan bahan lah. Sebab mereka ni adalah golongan yang mudah terpengaruh dengan bahan-bahan baru, dengan benda-benda baru. Jadi ADK ni kira macam dengan PPDA ni adalah rakan strategik ADK untuk bantu daripada peringkat sekolah. Kami merancang, menjalankan aktiviti pendidikan pencegahan dan sekolah ni sambung apa yang kami dah rancang dan laksanakan di sekolah lah. Maksudnya kalau masa zaman saya sekolah dulu, dia ada kita mengajar di sekolah. Kalau di sekolah rendah kita kata tunas, kita mengajar. Tapi sekarang kita dah tak buat dah mengajar di sekolah tu. Kita dah ajar pula guru-guru ni untuk dia yang deliver informasi berkaitan penyalahgunaan dadah. Maknanya guru-guru ni dia orang dapat pendedahan lah, silibus daripada ADK tu. Kita ada buat kita panggil GTO. Sebelum kerajaan suruh bahasa Melayu kan, kita panggil Great Teacher Organisation. Tapi sekarang ni kita dah ubah, kita kata Guru Teraju Organisasi Cemerlang. Maksudnya kita akan train lah setiap tahun, kita akan buat seminar dan juga seminar ni 2 hari 1 malam. So untuk guru-guru, supaya guru-guru deliver informasi berkaitan dengan penyalahgunaan dadah dan bahan kepada pelajar. Dan dia juga boleh buat program di sekolah. Sebab tu di sekolah dia ada minggu PPDA. So minggu PPDA ni dia akan panggil lah sama ada PDRM ke, NGO-NGO yang berkaitan, ADK dah semestinya untuk buat program-program pendidikan pencegahan supaya murid-murid ni ada kesedaran yang tinggi. Sebab kita kena faham mereka yang berusia orang kata daripada remaja lah terutamanya 15 tahun sehingga 17, rasa ingin tahu dia adalah sangat tinggi. Betul. Ya, so kat situlah kita gunakan peranan guru tu untuk bantu kita. Sebab ADK nak cater semua tak capai. Macam contoh di Selangor, di Petaling sajalah yang kita sebut di daerah Petaling saja. Sekolah rendah dan sekolah menengah 262 buah sekolah. Sekolah menengah je 77. Jadi ADK je berapa ramai lah yang ada kan. Dia kena bekerjasama lah. Kita kerjasama, maknanya cikgu tu dilantik sebagai ejen lah. Ya, sebagai ejen. Delivery. Betul, ejen lah. menyampaikan informasi. Betul. Saya tertarik juga tadi tu. Konsep kita hari ni kan. Contoh cikgu dilantik sebagai ejen kan. So selain daripada pendidikan kan, lagi apa ni, ceramah kan. Ada tak macam benda-benda lain lagi yang diberikan kepada murid-murid ni? Contoh macam urine test ke, ada tak?
Ya. Soalan yang biasa orang akan tanya, ada masuk unit test di sekolah ke? Okey, ada. Kita ada buat ujian saringan air kencing di peringkat sekolah menengah sahajalah. Sekolah rendah tak ada? Sekolah rendah kita dah buat. Kita buat sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 5, tingkatan 6 lah. Mana yang sekolah ada tingkatan 6 kita buat sampai tingkatan 6. Mana yang sekolah sampai tingkatan 5 sampai tingkatan 5 sahajalah. Alright. So kita memang buat untuk random lah cikgu yang akan pilih berdasarkan mungkin biasanya cikgu guru disiplin dan guru kaunselor ni dia akan bersamalah untuk pilih pelajar ni secara rambang dan juga kena tengok rekod lah. Biasalah kadang budak ni ada buat masalah disiplin. So mereka-mereka ni yang kita akan urine test dululah. Okey. Kemudian mereka yang kita buat urine test ni katalah dia berisiko. Okey, berisiko ni maksudnya pernah hisap rokok, pernah hisap vape and then pernah cuba dah sekali. Jadi mereka ni yang kita kata yang dah di urine test ni tadi dan kita nilai dia berisiko, kita akan buat satu camp pula kat dia. Dulu kita panggil camp shield, sayangi diri, elak derita selamanya. Sekarang kita panggil camp EPM, eksplorasi potensi murid. So mereka ni yang kita akan bawa, kita akan buat 3 hari 2 malam untuk kita orang kata kuatkan jati diri dia lah. Kalau ikutkan 3 hari 2 malam tak cukup. Okey, tapi dia ada kesinambungan. Maksudnya kita kena follow up balik dengan cikgu, kena follow up balik dengan parents macam mana dia punya orang kata perubahan. Ada tak perubahan atau masih sama dan sebagainya lah. Itu salah satu. Dan kalau untuk sekolah rendah, kita tak abaikan. Sebab zaman sekarang ni kita tak boleh nak kata, kita tak boleh cakap budak-budak tak faham, dia kanak-kanak kan, dia tak tahu. 7 tahun tak faham, tak boleh. Kita zaman sekarang ni sebabkan teknologi, 7 tahun dah tahu dah. Ya, betul. Kan? 7 tahun dah tahu dah. Piu-piu tu apa, mushroom tu apa, vape tu apa dan sebagainya. Jadi, di peringkat sekolah rendah pula, kita ada buat camp pintar. Camp pintar ni untuk kita buat 4 hari 3 malam. Okey, tapi sekarang ni kita dah kurangkanlah 2 hari 1 malam je sebab kekangan dari segi kita tahu budak-budak ni, kanak-kanak ni, dia tak boleh, dia ada homesick. Tak boleh lama-lama kat luar kan. So, kita buat 2 hari 1 malam. Kita ambil student ataupun murid daripada 10 tahun hingga 12 tahun. Dari situlah. Tapi kalau kita ikutkan sebenarnya kalau di UNODC punya syllabus lah kan, masa saya pergi kursus tu, mereka ambil daripada umur 8 tahun sehingga umur 17 tahun sebenarnya. Tapi di Malaysia kita ambil dari 10 tahun untuk sekolah rendah sampai 12, and then kita sambung 13 sampai 17 lah untuk kita buat camp dan sebagainya. Saya setuju lah dengan cakap puan tadi tu. Peredaran zaman sekarang kan, teknologi memang cepat lah kan. So, anak saya pun 9 tahun. So, dia 9 tahun ni, dia punya teknologi ujung jari kan. Cuba berdiskusi dengan dia. Ada tak soalan-soalan pelik yang dia akan tanya? Ada, dia pernah tanya saya kan. Dia pernah tanya saya macam, Bapa, ni vape ni apa? Dia pernah tanya saya kan. Dia kata, kenapa awak tanya kan? Sebab kat sekolah ni, dia orang cakap benda ni bagus, benda ni macam best. Kan, patut pergi macam, saya pernah cakap, bagi tahu Abah siapa nama budak tu. Abah nak jumpa dia cakap kan. Tapi dia tak nak bagi tahu saya reveal lah kan benda tu kan. Tapi kita tarik dia tepi, kita bagi tahu dia this is not good for you apa semua kan. Kita fahamkan dia, baru dia faham lah. Kan, sebab bagi saya zaman sekarang ni memang sekecil-kecil budak kan, dia dah terdedah sekali lah dengan pendedahan-pendedahan ni lah kan. Okey puan, kita dah cerita panjang pasal AADK apa semua ni kan. Sekarang ni mungkin di peringkat kita as public servant ni kita tahu kan fungsi AADK ni apa kan. Cuma mungkin di peringkat luar netizen mungkin dia orang tak faham kan. Apa bila selalunya dia orang akan miskonsep di antara AADK dan juga jenayah narkotik. Okey. Kan? Masa saya dulu pun sebelum saya masuk kerja, saya pun fikir benda yang sama kan. Contoh kita baca berita kan, dah banyak AADK tak buat kerja lah ni kan. Tapi sebenarnya bila saya dah masuk kerja, jump into the industry, baru kita tahu sebenarnya it's like two different entity. Mungkin Puan boleh cerita sikit perbezaan AADK dengan narkotik? Terima kasih Tuan Zaid. Soalan yang sangat bagus sebenarnya. Sebab masih ramai lagi tak faham. Dan biasanya kalau saya pergi talk dekat community pun, mereka akan tanya soalan yang sama juga. Okey, kenapa narkotik dah buat, ADK pun kena buat juga benda yang sama? Okey, sebenarnya kita tak buat benda yang sama. Kena faham. ADK dia lebih konsep kepada rawatan dan pemulihan. Okey, PDRM bahagian jenayah narkotik ni, siasatan jenayah narkotik, dia lebih kepada siasatan, pendakwaan dan hukuman. Sebab tu kalau kita tengok, dia punya hukuman tu ke arah penjara.
Dia bukan ke arah rawatan pemulihan. Macam ADK, memang kita ada penguatkuasaan. Tapi sebelum penguatkuasaan, kita pujuk dulu. Kita kata, okey, marilah datang untuk sukarela kan. Pujuk dulu. Okey, kemudian kalau tak pujuk, dah pujuk tak jalan, baru kita guna penguatkuasaan. Tetapi penguatkuasaan kami ni, kita tak ke arah menghukum. Kita ke arah memulihkan. Sebab tu kita ada pusat pemulihan. So, dan juga di situlah kita ada buat rawatan dan pemulihan. Ada 2, iaitu dalam institusi di pusat pemulihan dan rawatan dalam komuniti. Maksudnya mereka boleh bekerja, mereka boleh menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi dia perlu datang ke ADK setiap bulan sekali lah untuk dapatkan rawatan dari segi psikososial, dan kita buat ujian urin berkala. So kena faham ADK dan juga jenayah narkotik adalah 2 jabatan yang berbeza, tapi matlamat ni sama. Yang mana jenayah narkotik dia nak mengurangkan supply. Okey, kartel lah, kartel. Ya, kartel. Okey, kami ni nak mengurangkan demand. Okey, kalau tak ada permintaan, maka tak ada dah supply. Okey, kenapa saya kata ADK nak mengurangkan demand? Sebab kalau kita tengok, mereka yang terjebak ni dia akan ulang untuk ambil dadah kan. Betul. So mostly yang kita dapat ataupun yang polis ataupun narkotik tahan tu mereka yang berulang, penagih berulang. So sebab tu kita kata kita kena kurangkan, kita kena rawat dia dulu. Dia dah berhenti, tak adalah demand. Maka supply pun nak supplykan siapa kan, dah tak ada orang. Ini macam cerita konsep ekonomi Ya. Konsep demand dan supply Kalau kita tengok sebenarnya dadah ni, masalah penyalahgunaan dadah dan bahan ni dia ada berprinsipkan ekonomi juga. So tak salah lah budak bisnes bekerja dengan ADK kan. Dia ada demand supply kena tahu dia lah. Saya boleh katakan macam ni lah rumusan dia. Narkotik ni dia more kepada kelompok kartel lah. Ya, kartel. Macam ADK ni lebih kepada end user lah. Ya, end user betul. Maknanya Sebab tu pencegahan, lepas tu pemulihan untuk end user. Yes, betul. Sebab tu kalau kita tengok, katalah kita ada buat operasi sepadu. Bila operasi bersepadu ni, mana-mana katalah ADK terjumpa mereka yang mengedar atau ada barang atau dadah di sama ada di kereta ke, di diri dia sendiri ke, memang ADK akan serahkan kepada pihak PDRM lah, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik untuk tindakan. Sama juga dengan narkotik. Katalah dia kata, penagih ni agak tega. Dia memang dibuat tangkapan, diserahkan pada kita untuk buat tindakan rawatan dan pemulihan. Tapi konsep dia tetap sama. ADK tetap akan buat remand. Untuk sampai ke tahap kita hantar dia ke pusat pemulihan lah. Faham. Nampak beza ADK dengan narkotik. So you guys jangan salah anggap tau. Alright. So Puan, sekarang ni kita masuk pada satu topik yang agak popular sikit lah kita tengok kalau dulu zaman dulu lah, saya ni yang lahir tahun 90-an kan, lahir tahun 90-an. So zaman saya membesar, bila sebut je dadah ni, kita tahu, kita pernah dengar lah ganja, candu, kan, opium, paling-paling pun kokain. Itu je yang kita tahu tau. Tapi bila kita dah menjangkau 3 series, 4 series ni kan, kita nampak berlaku perubahan dalam evolusi dadah ni. So saya nak tanya Puan lah, di peringkat AADK ni, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi AADK memandangkan berlakunya evolusi dadah pada ketika ini? Soalan yang menarik juga. Memang betul. Mungkin zaman Tuan Z dulu dia tahu ganja kan, yang dalam rokok kan. Sebab zaman saya pun sekolah itulah yang paling popular. Dan untuk pengetahuan juga kita punya penonton ni, saya sekolah di kawasan sekolah yang berisiko. Saya dulu duduk di Black area. Black area. Di Bangsa. Black area lah. Dan sekolah saya dulu asalnya saya sekolah perempuan saja. Then ayah saya kata sekolah perempuan jauh, dia kata. Dia tukarkan saya sekolah di dekat dengan kawasan rumah, bercampurlah lelaki dan perempuan, dan saya tahu sekolah tu memang ada masalah berkaitan dengan dadah. Jadi saya kata, ni tak naklah saya cakap dengan saya kan. Sekolah apa ni? Sekolah ni banyak masalah saya kata. Sebab bila kita nak masuk ke sekolah menengah, kita kan ada kita kena select kan sekolah mana kita nak pergi masa tu lah. Betul. So kita dah Riki dulu dah. Ayat dia dah Riki dulu sekolah mana okey, sekolah mana tak okey. Tapi disebabkan atas faktor keselamatan, ayah saya kata sebab saya kena naik public transport waktu tu. So dia kata pergi je sekolah dekat dengan rumah. So sekolah yang saya masuk ni adalah sekolah yang berisiko, yang mana waktu tu kita jumpa dadah dalam tandas.
Polis sampai datang sekolah lah masa tu. Okey, dadah yang jumpa tu ganja. Okey, ganja dan juga sedikit opiat lah, iaitu morfin waktu tu. So kalau kita ikutkan zaman dulu tu memang kita tahu zaman kita ganja, opiat kan. Kemudian paling-paling teruk pun kokain lah kan, benda-benda serbuk kan. Tapi zaman sekarang ni evolusi dia dah cairkan dadah tersebut. Okey, dan dimasukkan dekat dalam bentuk dekat cartridge vape. Ataupun kita kata rokok elektronik. Kan? So kita kalau kata ADK mencabar tak? Yes, sangat mencabar. Sebab kalau sebelum ni kita boleh nampak. Kita boleh trace. Okey, kita boleh trace dan boleh nampak, dan kita bila buat urine test tu automatically akan naik dekat strip tu. Tapi bila dievolusikan, dicairkan, masuk ke dalam vape dan dia jadi flavor, untuk kita trace melalui air kencing agak susah. Tapi kita boleh trace dari segi tingkah laku, dari segi dia punya kesan luaran lah, fizikal. Dan juga dari segi orang kata behavior dia, behavior yang dari segi pemikiran, cara dia bercakap dan sebagainya lah. Tapi kalau nak kata zaman sekarang ni, untuk kita trace melalui ujian saringan air kencing agak sukar. Kalau ujian darah boleh Puan? Kalau ujian darah boleh. Masih boleh. Tapi okey, kita tengok juga dah berapa hari dah dia. Sebab setiap jenis dadah akan ada dalam badan kita, katalah dadah yang berbeza-beza. Contoh ni contoh. Ganja dalam badan sebulan ke 4 bulan. Okey, mungkin bila dalam darah tu masih boleh lagi lah, katalah bulan kedua kita cek, kita tahu dia ni ada pernah hisap ganja dan sebagainya. Tapi apabila munculnya bahan terlarang yang baru sekarang ni, agak sukar untuk kita katalah dia dah ambil seminggu, dia dah ambil sebulan, susah kita nak detect. Melainkan ada simptom lagi lah yang dekat dia dan kita bertanya. Observation dengan dia. So then baru kita tahu dia pernah ambil. Yang cek mata tu Puan? IVDD. Yang tu saya baru ni Puan. Saya baru ni, saya kat office. Bila saya kat office tu, tiba-tiba saya keluar. Saya keluar dia cakap, Tuan Zaid sini. Tuan Zaid silau kan, dia cakap. Ya, saya silau, kenapa? Test sekarang. Saya pun test kan. Apa benda ni? Tuan tengok je gambar pokok tu, dia kata. Saya pun tengok lah kan. Tengok gambar pokok tu, pap! Flash satu kali. Saya pun cakap, memang buntang lah mata saya kan. Lepas tu saya tanya, berapa bacaan silau saya? Tak ada apa. Last kali baru saya tahu saya kena tipu. Rupanya ADK datang buat spot check. Kan? So yang tu macam mana Puan? Okey, kalau IVDD tu adalah satu alat baru. Alat baru yang kita nak kesan melalui anak mata. Okey, so sebenarnya benda tu kita kena test masa yang kita buat peringkat awal. Setiap 1 jam kita kena ambil capture gambar anak mata setiap mereka. 1 jam yang disyaki tu lah. Yang disyaki. Masa mula-mula IVDD ni, seingat saya testing yang pertama adalah tahun 2023 lah, 2023. So, bayangkan kami kami buat operasi. Kebetulan lah waktu tu, mungkin rezeki ke kan, waktu tu rezeki kami dapatlah dalam 55 orang masa tu. Faham. Bayangkan setiap 1 jam kami kena capture 55 24 jam lah. Yes. 24 jam kali dengan 55 orang. Sebab kita nak tengok anak mata dia. Setiap jenis dadah berbeza. So anak mata pun berbeza kat cara dia mengecik dan mengembang. Betul. Sebab tu kita kata IVDD ni dalam proses untuk masih lagi beringkat penyelidikan lagi. Dia belum boleh kita kata alat yang boleh kita kesan secara accurate, tak boleh. Kita masih dalam peringkat pendidikan, kita masih lagi menilai dan kita masih lagi mengkaji adakah sesuai atau tidak untuk dia kita detect melalui mata. Sebab mata ni kan, sebab saya pernah lah sebelum ni saya buat operasi bersama dengan ADK dengan narkotik kan. So setiap kali bila kita raid pusat hiburan tu, memang perkara pertama polis kita tengok lampu lah. Yes. So lampu tu dia suluh mata. Saya pun bertanya polis tu kan, Cik tuan suluh lampu ni sebab apa? Lepas tu dia kata lah, mereka yang cenderung yang ada pengaruh dadah sintetik ni, dia orang tendensi untuk kejar lampu. Ya, betul. Dia orang cakap kan, lampu kiri dia pergi kiri. So dia membangkitkan rasa euforia. Ya, betul, rasa kan? seronok. Betul so, kita pun macam, tapi dia kata juga benda ni is like 50-50 juga. Sebab kita punya anak mata ni, dia sensitivity dia lebih peka pada cahaya. Betul. Contoh whatever kita tengah normal sekarang pun, kalau contoh dalam gelap, anak mata tu dia akan besar. Ya, betul. Bila kena lampu straight macam ni, dia akan mengecil juga kan. Betul. So mungkin kat situ saya faham lah peringkat trial phase tu kan. Dalam percubaan lagi. So maknanya benda tu is like, selagi belum kita katakan dia bersalah, tak boleh lah kita ukur dia bersalah lah kan. Kita apa sekalipun, kita tetap kena tunggu keputusan daripada Makmal. Untuk mengesahkan. Dan kita bukan sewenang-wenangnya mengatakan, okeylah saringan pertama positif,
Oh, dah sah dah. Dia ni memang Okey. lagi tidak. Kita akan buat lagi sekali untuk hantar ke makmal. Okey, Dan faham. makmal akan saring pula berapa persen dadah yang ada dekat dalam urin dia tadi. Okey, adakah betul-betul banyak yang sampai dia boleh salah guna dan jadi ketagihan ataupun sebenarnya tak? Itu pentingnya hantar ke makmal untuk dapatkan keputusan yang tepat lah. Sebab tu kita gunakan ayat saringan awal. Dan sebab tu kita tak galakkan bila saringan awal ni kita terus judge. Kita terus judge orang, tak boleh lah. Itu juga fungsi unit pendidikan pencegahan kena juga bagi pendidikan kepada orang awam bahawa saringan awal tu bukanlah kata putus yang mengatakan dia seorang Dia penagih salah. atau dia pengguna. Betul. Dia ada satu tahap yang kita kena buat beberapa ujian lagi dekat dia untuk pastikan yang dia tu memang betul-betul penyalahguna ataupun penagih dadah. Betul. Faham. Okay Puan, yang menjadi concern saya sekarang lah kan, dia punya evolusi tu dah tahap, saya ingat go beyond expectation lah kan. Contoh macam vape. Vape ni, to be honest lah kan, saya kawan-kawan saya ramai lah kan. So bila kita lepak tu kan, ada orang macam letak vape tu kan. Tapi dia declare siap-siap lah, kau jangan hisap tau. Apa ni vape dengung, dia kata. Dia kata saya, diorang declare kat saya, vape dengung je kap. Vape dengung ni macam mana? Kau jangan, kau silap hari bulan, kau terbang kau, dia cakap. Kan? So saya pun macam, so kita ambil inisiatif kan. Sebaik kau declare kat aku. Kalau kau tak declare aku, dengan aku terbang. Memang kau sekali terbang betul kan, saya cakap kat dia kan. So kita nampak bukan takat pada vape je tau. Zaman sekarang saya boleh share sikit masa saya buat operasi dulu, diorang dedahkan kat saya. Tuan, sekarang ni bukan takat vape je. Minuman jus pun dah ada. Kan? So kat situ kita pun jus pun boleh jadi hayal lah dekat kan. Lepas tu saya tanya, kan, adakah jus ni diorang letak macam contoh dulu zaman kita diorang letak ni lah, letak kokain lah. Dekat dalam jus minum. Tapi zaman sekarang dia kata tak, ini memang cecair yang diramuan khas. Jadi macam contoh diorang kata nak buat flavor apa, jadi. Kan? Air oren ke. Tapi kalau nak trace memang tak dapat. Diorang cakap susah kan. So saya pun macam, ush. So saya anggap benda tu macam cabaran untuk ADK. Betul, memang cabaran. Kalau kita tengok zaman sekarang ni dia bukan saja, betul lah macam Tuan Zaid cakap, dia bukan dalam bentuk vape saja, tapi dia boleh jadi gula-gula. Gula-gula boleh? Yes, boleh jadi candy, boleh jadi daripada biskut, boleh jadi dalam bentuk cecair, jus tadi dan sebagainya. Jadi agak sukar untuk kita trace lah. Kalau, saya ni adalah peminat K-drama tau. Saya peminat K-drama tapi bukan K-drama yang lebih-lebih sangat tu, tidak lah. Kalau kita tengok yang latest K-drama yang baru sekarang yang tengah hangat yang orang cakap ni kan, Teach You Lesson tu kan. Kalau kita tengok dekat Netflix ni. Yes, dekat Netflix ada 10 kena tengok ada 10 episod. Yang mana Kementerian Pendidikan dia dekat sana dalam cerita tu lah. Menteri Pendidikan dia tubuhkan satu biro tau. Biro untuk melindungi guru dan juga murid yang dibuli sebenarnya asalnya. Kalau kita tengok cerita tu, saya suka sebab dia menceritakan kisah sebenar apa yang berlaku dalam sekolah. So dalam cerita tu Nazir ni dilantik. Nazir ni dia bekas tentera lah. Bekas tentera dan bekas perisik negara dilantik menjadi Nazir untuk memantau sekolah-sekolah yang bermasalah. Asalnya dalam cerita tu yang bermasalah mereka yang membuli. Tapi rupa-rupanya dalam kes buli tu ada penjualan dadah di situ dan sekolah adalah tempat yang selamat dia kata untuk menjadi pusat untuk buat dadah tersebut. Apa yang saya tertarik adalah dia proses dadah tu menjadi asalnya bentuk riban macam rama-rama. Dia kata ubat ada yang panggil untuk pelajar perempuan, dia cakap ni ubat kurus. Kalau kurus laju kan. Ada kalau untuk lelaki dia cakap ini vitamin untuk kuat. Untuk cergas. Sebab dia bersukan. Sebab di Korea dia punya ni kan salah satu sukan adalah benda yang paling dia utamakan kan selain daripada pelajaran. Kalau untuk parents pula dalam cerita tu dia kata ini adalah ubat untuk fokus pada belajar. Nampak tak cara kaedah teknik dia? Dan kita sebenarnya kalau kita di Malaysia kita tak kekang benda ni, kita pun akan ke arah tu sebenarnya. Kenapa saya kata kita pun akan ke arah tu? Dan baru-baru ni saya dapat terima daripada sekolah yang mengatakan ada satu pelajar berusia 14 tahun, pelajar lelaki lah, cuba untuk menjual dadah di dalam sekolah. Dia bagi test dekat pelajar-pelajar lain dan di situlah orang kata kantoinya budak ni cuba menjual dan kita cepat ambil tindakan. Bagusnya di sini itulah bagus PPDA tadi. Bagusnya ada PPDA di sekolah. Dia cepat ambil tindakan dan dia boleh berhubung terus dengan PDRM dan juga ADK supaya kegiatan ni tak berterusan.
Skot anti dadah sekolah dia orang. Yes, kalau dulu kita, masa zaman saya, kita tak panggil skot anti dadah. Kita panggil, apa ya masa tu? Dia bawah Kementerian Kesihatan tak silap masa tu. Bawah Kementerian Kesihatan. So, dan juga dia bergabung dengan Pembimbing Rakan Sebaya, PRS. So, mereka ni lah yang mengekang masalah-masalah dekat sekolah. Kalau zaman sekolah nampak PRS tu lari tu. Lari kan? Pimpinan je lari. Sebab dia ni mata-mata. Mata-mata kan. Saya pun antara yang lari lah daripada PRS dulu. Saya lah seorang dekat PRS. Dekat seluar sekolah ni ada poket rahsia. Itu tak simpan rokok. Simpan rokok. Sebab saya pengawas di sekolah. Pengawas dulu. Saya lari ya. Jadi saya ni adalah tukang jaga pagar. So kita dah tahu dah kat mana. Kalau lelaki dia suka ada tempat kosong, poket-poket kan. Betul. So kalau kita tengok sebenarnya cerita Korea yang saya cerita ni baguslah. Dia ada, dan cabaran juga bukan di negara kita je sebenarnya. Kalau kita tengok negara lain pun dari segi masalah dadah sintetik ni adalah mencabar untuk kita trace, untuk kita kesan. Especially dengan kita kena kaji apa kaedah ataupun cara yang sesuai untuk kita trace dengan cepat. Sebab dia sintetik drug, dia kita yang buat. Daripada benda tu tumbuh-tumbuhan tiba-tiba dah jadi sintetik. Contoh kan, daripada ganja tu kan daun, and then dia ubah-ubah jadi ganja sintetik, jadi cecair. Sebab tu saya sekarang ni suka cakap bahayanya dadah sekarang ni adalah dia boleh dicairkan dan mudah diakses. So dengan Tuan D.O hari tu pun saya cakap yang sama juga. Kenapa masalah dadah ni adalah masalah besar? Sebab dia mudah dicairkan sekarang ni dan mudah diakses. And then betul lah, sebab pelajar mudah dapat. Dan kalau kita tengok dari segi harga mahal kan Tuan? Betul tak? Mahal. Tapi Tuan boleh fikir macam mana budak ni boleh beli? Nah, sekarang duit sekolah budak sehari dah RM10. Tuan bagi kat anak RM10 sehari? Contoh sehari RM10, 5 hari dah RM50. Kan? Kalau dia jual 50 sen, bahasa dia 50 sen lah kan? Kan, betul. 50 sen, 5 hari dah dapat beli dah. Okey, betul. So sekarang ni apa yang berlaku, mereka ni share. Tonton. Dia tonton. Ayat dia tonton. Okey, dia tonton. Then dia akan bagi seorang sikit. Kalau dalam periap. Dia akan bagi seorang sikit. Bahasa dia tontong. Tontong tu kita kongsi. Ya, betul. Kan? Lepas tu nak share periap. Okey. Kau ambil sikit kan? Kita ambil sikit. Betul. Tapi mungkin kesan dia tu tidaklah orang kata high dia tu terlebih macam mana yang dia beli sendiri untuk diri dia lah. Ikut dos dia lah. Ikut suka. Maksudnya kalau kau dapat sikit-sikit je lah rasa high tu kan. Sushi. Kita beli sushi. Kan? Dos protokol. Macam doktor lah. Dia orang ni Yes, dia orang doktor. Doktor jalanan lah kita panggil dia. Doktor jalanan. Tapi apa yang berlaku bila share ni, untuk kita trace siapa punca utama, agak susah lah. Sebab dia dah meribak. Dia dah jadi macam rangkaian kan. Dia dah jadi rangkaian. Betul. Mereka ni, kalau kita tengok, dia akan saling support menyambut antara satu sama lain. Memang susah nak buka mulut, especially murid sekolah lah kalau kita dapat. Dia ada prinsip brotherhood Puan. Yes. Puan faham tu. Okey, Puan, dadah kita dah cerita kan. Ni kita nak cerita pasal ketum pula Puan. Okey. Ketum ni dulu ketum ni bawa akta racun kan. And then recently baru-baru ni pun ADK dah datang dekat MBSJ kan. Dan kita dapat tahu yang ketum ni actually dah masuk kat dalam akta dadah kan. Komen Puan sikit macam mana? Okey, saya betulkan kat sini. Okey. Memang masih lagi di bawah akta racun. Okey. Kemudian kita dia belum lagi dimasuk bawah kita kata bawah akta dadah tu tadi. Okey, yang diubah, yang digubal adalah Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Okey, faham. Kalau kita tengok akta yang saya sebut tadi adalah akta lama, Akta Penagih Dadah. Tapi apa yang baru ni yang digubal ni adalah pada 22 Ogos 2025 ni yang kita dah start guna pakai Akta Penagih Penyalahguna Dadah dan Bahan Rawatan dan Pemulihan 1983. Kita tambah bahan. Okey. Apa sahaja bahan di bawah akta racun adalah bahan. Okey, betul. So ketum tu dalam dia tu ada racun mitergenain. Racun tu adalah bahan terlarang. Sebab itulah sekarang ni pengguna atau peminum ketum, katalah kita tahan dia and then kita boleh buat urine test kat dia. Sebab kita dah letak perkataan bahan tadi. Kalau sebelum ni penagih dadah je, kita tak boleh nak buat apa-apa. Maksudnya kalau dia ambil ketum tu atas akta racun sahajalah. Maksudnya kena ada ketum depan dia, kena ada dapur yang dia proses, then baru kita charge, maksudnya polis baru charge bawah akta racun, yang mana sama ada denda atau penjara atau kedua-duanya sekali lah. Okay, tapi sekarang ADK fikir kalau kita tak tambah perkataan bahan di dalam akta kita, akta penagih tadi tu, akan berleluasa lah peminum-peminum ketum ni. Okay, so racun tu akan berleluasa dan disalahgunakan lah
Okey, so sebab tu kita tambah perkataan bahan di dalam akta kita tadi. Maksudnya, katalah dia hanya minum sekali-sekala. Kita akan kata dia penyalahguna. Dia bukan penagih, tapi dia penyalahguna. Tapi kalau dia jenis minum hari-hari, itu kita kira penagih. Sebab tu kita letak perkataan bahan supaya kita boleh rawat mereka. Maksudnya bila kita urine, kita dapat tahu, kita memanglah tahan kan bila dah, dia bukan datang secara sukarela, memang kita tahan dia. Jadi bila kita tahan dan kita buat urine test kata dia positif ketum, kita akan nasihatkan dia yang kita akan buat tindakan adalah bawah rawatan dan pemulihan. Okay. Macam tu. Untuk kita kekang lah. Kalau kita tak kekang benda ni, memang saya tahu dan saya faham dan ramai juga yang kata ketum ni untuk ubat-ubatan kan. Aku cakap orang dulu minum ketum untuk kuat lah kan. Buat kerja kampung. Buat kerja kampung bersawah. Tapi pernah tak kita kaji macam mana toknik kita, moyang kita minum? Kita dia pernah kaji. Betul-betul. Dia ada kaedah yang betul dia sebenarnya. Yang zaman sekarang ni macam-macam dia campurnya. Yes, tapi apa yang berlaku zaman sekarang ni telah disalahguna. Sebab tu kita kata penyalahgunaan bahan terlarang tu tadilah. So sebab tu ketum ni kita masukkan di bawah bahan. So dari situ kita boleh bantu untuk buat rawatan dan pemulihan kepada mereka yang peminum-peminum ketum. Kalau orang tanam ketum pun kena tindakan juga. Kalau tanam bawa akta racun tadi, dia sengaja tanam. Kalau tanam. kita tahu tumbuh melia tapi kita tak petik, kita tak proses, biar je lah. Biar je lah. Tak ada kena apa-apa. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, contohlah masa saya di Kuala Lumpur dulu, saya pernah join satu operasi lah. Saya mengetahui operasi tersebut. Okey, kita dapat maklumat dia ni peminum. Tapi tiba-tiba dalam rumah ada pokok ketum. Dia tanam untuk komersial. Tanam juga. So, apa yang berlaku, kita tahan juga. Tapi kita serahkan pada PDRM lah untuk tindakan pemilikan dan proses air ketum tadi. Dia pula jadi tokan. Ya. Salah guna tu. Sebab tu kita salah guna. Bahayanya di situ lah. Baik, faham. Okey, Puan. Kita dah cerita pasal dadah, ketum, apa semua kan. Sekolah pun kita dah cerita. Ni saya nak tanya sedikit Puan lah tentang realiti dan kesedaran in terms of public lah kan. Okay, sebab sekarang ni mungkin kalau kita cerita pasal family kan, mostly parents ni tabu tau. Bila cerita dia dapat trace anak dia ni macam terlibat dadah, dia tabu. Tak nak cerita kat orang lah, tak nak kongsi kat orang, dia malu kan. So sekarang ni nak tanyalah Puan macam mana kaedah parents ni kalau contoh dia dapat trace kan, dari segi perubahan fizikal anak dia, tingkah laku anak dia, apa patut dia orang buat? Okey, sebenarnya ADK ni kita ada talian hotline tau. Talian hotline ADK. Okey. Yang mana talian hotline ni 24 jam. Bilik kerakannya di ibu pejabat ADK di Bani lah. Okey, kalau kata ibu bapa yang dia dapat tahu anak dia ada simptom-simptom macam dah terlibat dengan masalah dadah atau masalah penyalahgunaan bahan, so dia boleh call talian hotline tu. Dalam talian hotline tu dia bukan sahaja kita buat aduan. Kadang-kadang orang salah faham. Bila hotline je, ni kena buat aduan ni, kena buat aduan saja kan. Sebenarnya tak. Di ADK talian hotline tu kita ada kaunselor-kaunselor yang bertugas. Salah seorangnya saya lah kaunselor bertugas tu. Okey, bertugas secara online yang mana kalau katalah ibu bapa perlukan khidmat nasihat. Okey, apa yang perlu buat, tindakan apa yang dia kena ambil, kat mana dia nak tuju dan sebagainya, dia boleh call dulu talian hotline tu. Okey, bilik gerakan akan salurkan kepada pegawai kaunselor yang bertugas untuk bagi khidmat nasihat tersebut. Kadang-kadang ada ibu bapa ni, dia ada satu sikap yang macam dia nak selamatkan anak dia, tapi dia macam kesianlah nanti budak-budak ni kena rawatan ni, dia selalu anggap macam mana tahu Puan, bila kita call hotline dia takut sesi tangkapan tu berlaku. Dia takut macam tu. Dia macam mana prosedur dia tu? Okey, kalau ikutkan sebenarnya bila dia call hotline, dia dapatkan khidmat nasihat. Okey, kaunselor yang bertugas akan bagi khidmat nasihat lah. Okey, antaranya dia akan kita akan tanya dululah berapa lama tempoh perubahan sikap anak dia tu. Screen dululah. Yes, screen dulu. Biasanya nak mudah je nak tahu. Tidur yang berpanjangan, cara kaedah tidur yang tak normal, itu adalah salah satu dia punya trademark lah untuk kita tahu orang tu sebenarnya bermasalah atau tak berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Tidur lama ke tidur sekejap? Okey, dia macam ni. Kalau kita ni Tuhan dah bagi siang dan malam. Malam adalah waktu tidur, siang adalah waktu kita bekerja. Yalah, lainlah macam kita yang bekerja buat puasa ni lain sikit. Shift dia lain. Okay. Tapi kita cerita normally lah, Okey, so bila normal ni kita waktu siang kita akan berjaga, waktu malam kita akan tidur. Okey, tapi kalau mereka terlibat dengan dadah ni, ada yang sepanjang hari dia tidur. Okey, ada pula yang waktu malam berjaga, waktu siang tidur sepanjang hari. Dia ikut pada apa jenis dadah yang dia ambil. Okey, kalau kita yang normal ni biasanya kita akan tidur 6 ke 8 jam saja. Normally lah.
So bila kita tahu tingkah laku anak, kita akan tanya pula dia duduk di kawasan mana. Okey, sebab kita nak minta dia pergi dekat AADK daerah di kawasan rumah dia yang berdekatan. Maknanya family bawa lah. Ya, family bawa. Seeloknya family bawa lah. Tapi katakanlah anak tu tak bersetuju. Okey, tak nak pergi. Tak ada masalah. Family boleh minta kita ADK datang untuk buat ziarah outreaching dekat rumah. Kat rumah? Yes, kita buat cara dekat rumah pula. Kita pergi rumah, kita buat orang kata pemujukan di rumah. Kita dah biasa dah buat pujuk-pujuk kat rumah orang ni, tak ada masalah lah. Cuma keluarga kena bagi blessing dululah sebab dia bawah umur kan. Anak bawah umur, so tak kira lah anak bawah umur ke ataupun anak tu dah terlebih umur ke, boleh je, tak ada masalah. Sebelum kita buat tindakan penguatkuasaan. Sebab tu saya kata di ADK penguatkuasaan ni dia last sekali step. Apa hal ni dulu pencegahan dan pendidikan. Ya, betul. Pendidikan pencegahan dan juga pemulihan. Macam itulah. Itu kaedah sebab dia. Kenapa saya tanya soalan ni Puan kan? Sebab saya dulu di Kementerian Belia Sukan. So masa tu di KBS tu kita ada zaman KJ lah jadi kita punya menteri KBS kan. So masa tu diwujudkan satu program. Program tu nama dia PADU, Projek Angkat dan Upaya tau. So apa yang task diberikan kepada kami masa tu, kita dapat daripada PPD list of student yang problematik. So dalam tu macam-macam jenis saya masalah rasa disiplin masih lagi sebab Belia Sukan masih panggil ADK dan dia ada buat satu camp. Ya, betul. Kan? So masa tu saya dapat lah antara list klien saya pegang 6 klien masa tu. Macam-macam kes lah. Ada yang kes dadah pun ada. So bila kes dadah tu, masa tu kita pun macam, yelah benda ni it goes back to the family lah kan. Contoh macam the moment kita approach parents dia tiaw saya balik kan. Dia kata, awak nak nasihat anak saya? Awak ni siapa? Kan? Awak ni orang luar. Kan? Saya yang mak ayah dia ni pun tak boleh nak nasihatkan dia. Ini kan awak. Kan? Awak ingat awak Tuhan ke? Dia pernah sampai tahap cakap saya macam tu. So kat situ kita jadi macam jam tau. Macam mana kita nak buat ni kan? So last kali masa tu saya goes back dekat saya punya penyelia. Kita refer kes ni kepada ADK lah. So lepas daripada kita refer pada ADK tu, ADK lah yang take over. Kan? Dan masa tu kita dapat info yang ADK ambil anak dia ni sebab anak dia ni bawah umur kan. So parents dia pun bagi blessing seperti mana yang Puan cakap tadi tu lah. So bawa pergi ke pusat pemulihan kan. So kat situ kita nampak macam sebenarnya it's quite tough jugalah kalau bila kita sembang pasal parents kan, dia akan jadi satu konsep yang tabu kan. Ya, betul. Okey Puan, sekarang ni kita nak tanya Puan sikit lah. Tadi ada cerita pasal bab pemulihan apa semua tu kan. Nak tanya Puan, apa perbezaan pusat pemulihan narkotik, PUSPEN dan juga rumah komuniti ADK? Ada beza tak dua ni? Ada beza. Kalau pusat pemulihan penagihan narkotik tu adalah kita dulu-dulu zaman dulu selalu dengar kan pusat Serenti. Itulah pusat pemulihan penagihan narkotik itulah pusat Serenti. Kita ubah nama. Pusat Serenti tu kan macam benda pusat Serenti. Persepsi. Rebranding kan ni? Yes, persepsi orang pusat Serenti je penagih lah ni duduk dalam ni kan. Bila kita kata pusat pemulihan penagihan narkotik kan sedap sikit pusat pemulihan penagihan. So kita buat rebranding je sebenarnya. PUSPEN tu. Macam rumah komuniti ni adalah dia kita gunakan untuk empower komuniti setempat tu untuk buat apa-apa saja aktiviti di rumah komuniti tersebut lah. Yang mana kita kata buat aktiviti-aktiviti sihat lah. Sebab kita kena tahu masalah penyalahgunaan dadah dan bahan ni dia bukan saja AADK saja atau PDRM sahaja. Atau kan kata buat kuasa je punya kerja. Tak. Tapi masalah penyalahgunaan dadah dan bahan ni dia melibatkan semua, especially komuniti. ADK tak berada dalam komuniti 24 jam. Contohlah, ADK tak boleh nak tahu apa masalah kampung tu. ADK tak boleh nak tahu apa masalah tempat taman tu. Yang tahu adalah pengurusi, yang tahu adalah ketua kampung dan sebagainya. So, itulah fungsi rumah komuniti yang mana kat situ tempat mereka berkumpul dan berbincang kalau ada masalah dan sebagainya, buat aktiviti, pusat apa-apa aktiviti yang kita rasa macam nak main carrom ke, nak main snooker ke dalam tu kan. Saya terangkan kat sini, snooker ni sebenarnya aktiviti sukan yang sihat. Tetapi apa persepsi orang bila sebut snooker je? Macam-macam kan. Sebab mungkin kaedah tempat tu sendiri yang tak sesuai. Duduk dekat dalam bilik yang terlalu gelap dan sebagainya. And then terlalu banyak aktiviti-aktiviti yang penyalahgunaan dadah, bahan dan juga arak dan sebagainya. Menyebabkan persepsi orang, bila kata main snooker je, dah budak nakal lah ni main snooker je, salah. Padahal dia adalah salah satu sukan yang sihat je sebenarnya. Salah satu sukan. Yes, sukan. Salah satu sukan yang dia membina kita punya pemikiran. Kan kita nak
nak target tu macam mana, berapa darjah dan sebagainya. Betul tak kan? Dia, kan? Dia ada kaedah dia, teknik dia. Okey. Maksudnya kita pun main juga kan. Okey. So kita kena faham kadang-kadang benda yang baik tu jadi buruk adalah disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dia yang membuat persepsi, dan manusia tu yang buat benda baik jadi buruk. Contoh yang paling mudah, teknologi, handphone. Kalau tuan tengok sebenarnya baik ke tak pada kita? Kalau ikutkanlah secara amnya. Secara amnya baiklah kan. Tapi apa yang berlaku sekarang? Tapi memang for sure lah dia ada negative side dia kan. Kan, sebab apa kita dah salah guna benda tu. Kita gunakan gadget tu sebagai platform untuk kita buat benda-benda yang tak sewajarnya lah. Especially pengedaran, aktiviti pengedaran. Kita boleh guna je teknologi sekarang ni, guna Telegram je, tanpa penguatkuasa tahu pun yang kita pernah order barang-barang sekian-sekian untuk digunakan lah. Itu beza antara Puspen dan juga rumah komuniti. Dari segi Puspen ni kita kata dalam rawatan dalam institusi, rumah komuniti adalah rawatan dalam komuniti. Saya tertarik dengan rumah komuniti tadi Puan kan, sebab saya tengok sekarang kan peer pressure lah. Dia bersangkut paut dengan peer pressure tau. Sebab selalunya mereka-mereka yang terjebak dalam penyalahgunaan dadah ni kan, bagi saya diorang ni mentally tak strong lah. Kan? So bila dia dah, kita on our side kita dah bantu dia untuk bagi rawatan, nasihat apa semua kan. But when he comes out from the program, dia akan jumpa circle yang sama juga kan. So kat situ kawan-kawan pula cakap, mate lah lepak isap kan. Lepas tu kita pun macam, tak apa lah, sorry lah bro kan, tak nak isap apa semua kan. Datanglah pula bahan-bahan kan. Pergi lah kan, tak nak isap lah. Dulu kau yang mengajar aku isap kan, sekarang kau tak nak isap pula. So macam mana pandangan Puan tentang peer pressure ni? Okey, kalau kita tengok peer pressure, dia lebih kepada pengaruh rakan sebaya kan. Okey. Sebab tu wujudnya rumah komuniti. Kalau kata dia tak ada ruang atau tempat untuk meluah, atau tak ada tempat untuk dia pergi, dekat situ boleh luah perasaan. Sebabnya kita ada rumah komuniti ni dijaga oleh komuniti setempat kat situ. Maknanya yang mana komuniti setempat ni kita dah bagi TOT dekat dia berkaitan dengan apa yang dia boleh buat, apa yang dia boleh bantu. Okey, jadinya mereka yang ada masalah tadi ni, masalah pengaruh rakan sebaya ni, dia boleh alihkan perhatian tersebut ke tempat rumah komuniti tadi. Kat daerah Petaling ni kat mana Puan? Kalau dekat Petaling ni saya rasa rumah komuniti kita tak ada rumah komuniti kat daerah Petaling. Kita ada dalam satu negeri tu dia hanya ada yang berdekatan dengan beberapa sahaja. And then kalau kita kata, kalau orang kata nak dapatkan sokongan, support, so dia boleh pergi dekat rumah komuniti. Okey. Dari segi pengaruh rakan sebaya, saya tak nafikan. Memang kalau kita tengok dalam temu siasat saya, bila kita ambil statement ni, mereka yang ditahan ni, apa sebab awak terlibat dengan dadah ni kan? Saya ikut kawan. Yes, dia salahkan kawan. Kita manusia kan? Pernah tak kita nak salahkan diri kita? Takkan pernah. Kan? Kita semua salah orang. Yes, semua salah orang. Apa yang kita buat salah, kita kan salahkan orang. Macam itulah juga jawapan pada mereka yang terlibat dengan dadah ni. Dia akan kata pengaruh rakan sebaya lah, ikut kawan dan sebagainya. So kalau kita tengok kenapa benda ni berlaku, dia disebabkan oleh institusi kekeluargaan di dalam sebuah keluarga tu tak kukuh, tak kuat. Tak ada bonding antara dia dengan keluarga. Kalau kita tengok anak yang ataupun individu yang ada bonding yang kuat dengan keluarga, agak sukar untuk dia terlibat atau terjebak dengan pengaruh rakan sebaya dia. Betul. Okey. Ada yang akan sangkal saya kata, alah habis anak-anak yang ibu bapa bercerai tak? Wa imma perceraian itu berlaku, okey, tapi ada bonding yang kuat antara dia dan ibu bapa, antara ibu dan bapa dia, benda tu takkan jadi juga. Okey, sebab apa saya cakap sini, ini pengalaman saya lah, pengalaman saya mengendalikan mereka yang bermasalah, okey, yang mana puncanya adalah disebabkan oleh perceraian. Okey, saya buat perbandingan antara murid yang terlibat dengan dadah disebabkan perceraian tadi dengan murid yang tak terlibat dengan dadah tapi dia dalam keluarga yang bercerai. Keluarga yang orang kata berpisahnya ibu dan ayah. So bila saya tengok, satu, keluarga yang bercerai ni memang tak ada bonding langsung, saling menyalah antara satu sama lain. Okey, yang satu lagi murid ni dia tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah walaupun ibu bapa bercerai, tapi ibu bapa masih saling support each other. Maksudnya perceraian tu berlaku dengan cara yang orang kata yang baiklah, dan dia menjaga mental anak itu sendiri. Sebab tu saya kata pengaruh rakan sebaya ni berlaku disebabkan kurangnya bonding dalam rumah. Sebab tu kalau ADK dia pernah buat pencegahan bermula dari rumah.
Okey, sebab apa? Rumah adalah tempat yang sepatutnya menjadi tempat selamat. Tetapi apa yang berlaku sekarang, rumah dah tak selamat. Apa-apa boleh berlaku dalam rumah kan? Betul, Sebab apa? Sebab kita apa orang kata, tak adanya saling kepercayaan atas sama lain, dan salah satunya adalah ketua keluarga itu sendiri tidak memainkan peranan yang baik dan sebagainya lah. Kenapa saya kata ketua keluarga? Sebab ketua keluarga lah yang akan mengemudi dekat dalam rumah tersebut lah. Saya setuju dengan cakap puan tu, sebab saya pun tadi bila puan cakap tu kan, saya reflect balik yang 6 klien saya kat KBS tadi tu, bila saya go through one by one kan, memang kebanyakannya comes from broken family lah. Tapi broken family doesn't mean yang diorang, kita boleh letak satu indikator kau akan bermasalah. keluarga masalah yang kau masalah tak kan. Tapi saya tengok 6 klien saya tu mestinya student ni, diorang tak ada tempat nak luah perasaan tau. Betul. So diorang ni prefer kawan, sebab bagi diorang kawan ni is like buddy for them lah kan. Sebab kawan tak judge dia. Okey, kawan tak judge. Contoh yang baru-baru ni yang saya buat camp untuk pelajar sekolah menengah tadi, EPM tadi yang saya kata tadi, eksplorasi potensi murid, saya buat bulan 5. Okey, yang camp yang saya buat ni adalah pihak JPNS dia request lah, dia kata selalu camp budak lelaki je pergi, budak perempuan ni jarang nak pergi kan. Okey, walaupun kita kata tak kisah lelaki dan perempuan, tapi dia request buat untuk perempuan saja. Okey, apa yang berlaku, memang kami bawa lah perempuan. Okey, total masa tu ada dalam 47 orang. Okey, so waktu sesi saya buat, saya sepatutnya bagi pendedahan berkaitan HIV AIDS. Tapi saya kata saya tak nak. Sebab saya rasa budak-budak zaman sekarang dia ada masalah kelemahan dari segi handle emosi dan juga kesihatan mental. So saya ubah, saya ambil topik kesihatan mental. Okey, apa yang berlaku dalam sesi saya tu, ada satu murid ni, okey, dia berusia 15 tahun. Okey, dan dia terus kata, betul cikgu, apa cikgu cakap tu betul. Dia kata kan, kami tak ada tempat nak meluar, kami dijudge. Okey, so masa je dekat situ, bila dengan parents ni, kenapa dia ada gap, dia rasa bila dia bercerita dengan parents, alah engkau lah, engkau yang buat tak betul ni, engkau yang salah. Dia menyalahkan anak dia. Bukanlah saya kata suruh backup, tidak. Sepatutnya kita tanya terlebih dahulu. Okey, apa yang berlaku? Kenapa benda ni boleh berlaku? Okey, awak okey ke tak dengan keadaan ni? Sepatutnya. Tapi tidak. Apa yang berlaku zaman sekarang ni, parenting skill kita agak kurang untuk bertanya emosi anak, walaupun kita kata alah dia budak lagi tak faham. Tak, seusia 1 hari baby sebenarnya dia dah ada dah rasa tu, sebab daripada dalam kandungan lagi dia dah boleh rasa dan dia dah boleh bagi emosi. So apa yang berlaku dengan pelajar ni, dia tak ada tempat nak meluah. Okey, apa yang dia buat, dia meluah pada orang luar. Boyfriend dia warga negara asing, boyfriend dia orang Vietnam. Melalui apa? Game dan juga TikTok lah. So dari situ saya perasan, oh okey, walaupun dia bukan daripada broken family, family masih lagi bersama, mak ayah masih duduk bersama, tetapi disebabkan sikap sebagai ibu bapa tu sendiri menyebabkan anak-anak ni mencari orang lain. Sebab tu dia lebih percayakan kawan tu tadi. Dia lebih percaya ke orang luar berbanding dengan keluarga dia sendiri. So pada saya sebenarnya nak betulkan keadaan adalah kita betulkan institusi dalam keluarga kita dulu. Bonding tu penting sebenarnya. Kalau kita dah terapkan bonding tu dari kecil, saya tak bagi contoh orang lain, saya bagi contoh saya lah. Saya 5 beradik. Kami 5 beradik ni walaupun duduk di luar, ada yang dah berkahwin dan sebagainya, kami tetap akan call mak atau abah. Ceritalah, okey hari ni apa yang berlaku, hari ni sekian-sekian dan sebagainya. Wajib macam agenda harian lah. Kiranya sebab apa? Kita dari kecil dah dididik. Balik sekolah, dia akan tanya, okey apa jadi kat sekolah hari ni? Marah tetap marah kan? Salah tetap salah. Tapi cara kita sharing tu. So bila kita bina kepercayaan, anak takkan cari orang lain dah. Contohlah dia bergaduh dengan bini pun, dia bergaduh dengan bini ke, dia bergaduh dengan suami ke, mak dia akan cerita dulu. Dia akan cerita sharing dengan mak dia dulu. Atau dengan ayah dia dulu untuk dapatkan pendapat. Berbanding dengan mereka yang tak ada bonding yang kuat dalam keluarga, atau yang rakan sebaya PPH itulah yang menjadi tempat untuk dia bergantung harap. Macam kita, contohlah kan, macam kita konteks Islam lah kan. Islam, saya nampak macam apa yang puan cakap tadi tu, saya reflect balik lah dengan apa yang disunahkan dari ajaran dalam Islam kan. Macam kan Nabi dia dah cakap dah kan, kalau kita nak didik anak ni dia ada fasa-fasa didikan dia. Contoh certain age gap ni, yang ni you need to treat them with firm. Kan? Sampai tahap dia dah besar, dia dah boleh fikir, kena jadikan kawan kan. So saya rasa mungkin benda tu kita kena start
build up balik daripada institusi Betul. kebangsaan. Kalau tuan, sebab tuan dah sebut dari sudut Islam, saya mungkin boleh share sikit lah. Sebenarnya dalam surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 11 dia dah cerita dah macam mana kita nak berkomunikasi dengan anak kita. Macam mana kita nak cerita dengan anak kita. So dari situ sebenarnya kita boleh belajar. Tapi yelah agak susah kan. Tapi kalau dari segi basically-nya banyak dah sekarang ni skill-skill parenting yang dah didedahkan melalui media-media sosial. So dari situ pun kita dah boleh orang kata dah boleh ambil ilmu tu sedikit dan kita apply kat dalam rumah lah. Dan contoh kan puan, saya sebelum ni anak saya 9 tahun tau. Sebelum ni dia main motor anak saya ni. So umur dia 5 tahun dia dah start main motor. So masa 5 sampai 7 tahun tu saya memang keras. Keras. Lepas tu bila dia dah masuk 8 ke 9 tahun ni saya keras lagi. Keras dia tak boleh terima. Kan? Lepas sebab tu, dia dah ada perasaan. So kat situ saya tengok kan prestasi dia agak drop sikit lah. Sampailah saya jumpa saya punya kawan ni, dia cakap tak boleh. Umur macam ni kau tak boleh keras dengan dia. Kau kena macam kawan. Kau treat dia macam kawan. So kat situ saya ubah saya punya strategi. Alhamdulillah anak saya dengar kan. So mungkin kat sini tips-tips ni boleh berguna kan untuk kita punya audience kan. Okay, alright puan. So saya nak tanya soalan yang agak sensitif sikit lah Okay. Ini selalunya dalam peringkat masyarakat kita ni kan, dia ada mitos tau. Mitos kepercayaan tau. Bagi dia orang skeptikal, stigma, belum apa dia dah judge dulu lah kan. So mitos pertama yang puan adakah semua bahan dadah ni bermulanya daripada rokok puan? Ni soalan cekumah ni. Saya suka soalan ni. Kan? Okey. Dia bukanlah kita kata perokok adalah penagih. Tidak. Saya tak kata macam itulah kan. Okey. Tetapi kaedah permulaan dia adalah daripada rokok. Kita belajar, dia mula-mula belajar dari isap rokok dulu. And then stage yang keduanya barulah dia start dengan kita masukkan pula, kita buang tembakau, kita tukar, kita masukkan ganja. Okey, sebab tu kita kata dia bermula dan kita bukan kata perokok tu adalah bila merokok ni boleh jadi penagih. Tidak. Cuma kaedah cara dia menghisap tu boleh mengarah ke arah penagihan lah sebenarnya. Dan sebenarnya rokok tu sendiri ada nikotin. Okey, nikotin sendiri pun boleh kita tengok kenapa perokok hisap rokok hari-hari? Ketagih. Itu konsep dia sebenarnya. Tapi kita tak katalah perokok itu penagih sebab dia masih boleh menjalankan aktiviti seperti biasa. Dia boleh membuat keputusan dengan waras, dia boleh berfikir mana baik dan mana buruk. Berbanding mereka yang terlibat dengan masalah dadah ni tadi, otak mereka dah tak boleh nak berfikir dengan baik dan mereka dah tak boleh nak tahu mana satu benda buruk dan mana satu benda yang mereka boleh buat. Itu beza dia. Dan memang macam Tuan Zaid kata, tu pun mitos. So faktanya perokok bukanlah penagih. Tetapi kaedah tu akan menjurus ke arah penagihan. Pada pandangan saya lah puan, saya ni ex-perokok. Saya ni ex-perokok lah. Itu sebab saya tanya lah kan. Mostlynya saya dulu sekolah pun dalam kawasan black area jugalah kan. Saya ni dulu antara pengawas juga. Lepas tu saya sebab kawan ramai. Bila kawan ramai saya tak boleh jadi pengawas. Sebab bila kawan ramai ni pengawas asyik kena aim lah. Kena bahan. So saya letak jawatan jadi pengawas, so saya kawan. So bila kawan ramai-ramai ni kan, selalunya lah dia orang akan bagi tahu aku ni sebab ikut kawan kan. Contoh macam saya berkawan juga tapi saya ada satu prinsip bila kita berkawan ni kan. Aku paling-paling aku nak rokok je. Aku takkan terjebak dengan dadah ni. So kita takkan terjebak dengan dadah ni. Kan? Contoh saya start rokok daripada zaman form 2 sampai umur saya 32 tahun saya stop. So bila the moment saya kata saya nak stop rokok tu, sebenarnya mind will do everything lah apa yang kita nak sebenarnya, itu je. So bagi saya mungkin tuan ada big why yang besar untuk berhenti. Tapi ada setengah orang dia tak ada big why yang besar untuk berhenti. Macam mana kita nak bangkitkan big why dia orang? Kan? Dia macam ni lah. Dari sudut psikologi kita sendiri ada kerelaan untuk kalau kita tengok rawatan dan pemulihan kan. Kenapa mereka ni tak boleh pulih? Kenapa dia jatuh balik? Kenapa dia relapse balik kan? Relapse tu maksudnya mungkin ada faktor lain menyebabkan dia relapse semula. Sama juga dengan perokok yang dah berhenti. Mungkin sekarang tuan berhenti. Kalau katalah ada something yang trigger tuan, mungkin tuan boleh relapse balik merokok.
merokok. Samalah macam kaedah rawatan tu tadi. Sebab tu kita kata dari segi rawatan dan pemulihan, tak kira lah penagih ataupun perokok, dia adalah sepanjang hayat hidup dia. Sepanjang hayat Ya, dia kena tahu apa yang menjadi faktor dan penyebab dia terlibat dengan dia jatuh untuk merokok balik, ataupun dia terlibat dengan rokok. Kenapa? Adakah asalnya untuk tahu saja, tapi daripada tahu tu tadi dia dah jadi ke arah ketagihan. Okey, ataupun adakah disebabkan oleh ada setengah mereka ni yang merokok masa usia sekolah ni, dia bukan sekadar ikut kawan semata-mata. Kawan tu adalah nombor 2. Yang faktor pertama ni mungkin di rumah dia terlalu dikongkong oleh ibu bapa. Langsung tak boleh nak buat apa-apa. Okey, nak berkawan tak boleh, nak keluar bermain tak boleh dan sebagainya. So bila dia pergi ke sekolah, ada ramai kawan. Jadi pada dia, tak boleh buat kat rumah, apa buat kat sekolah? Kan? Tu salah satulah yang saya berkongsi, yang saya dengar dengan kawan-kawan perokok pun sama juga. Aku dulu terlibat dengan rokok sebab bapak aku terjangan, dia kata. Nampak tak? Lagilah dia nak tahu kan. Ya, Jangan lagi dia apa rasa. Membuat-buat nak tahu kan. Jangan. Sebab perkataan jangan itulah yang membuatkan dia nak tahu. Dan dia rasa macam, kenapa ayah aku kata jangan? Sebab tu kadang-kadang perkataan jangan ni sebenarnya pun memainkan peranan juga. Contohlah, jangan merokok di sini. Lagilah aku nak isap rokok. Tapi apa yang berlaku, saya nampak orang rokok dekat bawah signage tu. Yalah, betul. So kita kena tengok balik wording yang kita gunakan. Adakah dia membantu ataupun dia sebenarnya menggalakkan orang. Faham. Tu pendapat Dan satu saya. lagi saya rasa kan, penagih ke perokok ni ke, dia sebenarnya dia kena keluar daripada circle tu lah puan. Betul. Barulah dia orang ada will untuk stop lah. Baik pandangan saya lah kan. Kalau contoh dia dah pergi berapa banyak siri pemulihan pun, tapi kalau at the end of the day dia patah balik pergi circle yang sama, eventually dia akan pergi ke situ juga kan. Circle salah satu yang membantu. Sebab tu ADK dia ada buat program hijrah. Untuk mereka yang rasa macam tempat tu tak membantu dia untuk stay dalam kepulihan dia, so kita galakkan untuk dia berhijrah ke tempat lain. Kos ditanggung? Tak ada. Dia tak adalah. tanggung dia sendirilah. Tanggung dia sendirilah. Kos dia sendirilah kan. Dia tahu Tapi sewa rumah. tidak. Tapi dia kena ada planning lah. Okey, planning kalau dia dah berhijrah tu, apa yang dia kena buat? Kat mana dah dia nak duduk. Dia dah tahulah ada planning. Tapi dia kena faham juga, dalam kaedah dia menggunakan kaedah hijrah ni pun, dia kena tahu apa yang menyebabkan, kalau kata apa punca atau faktor yang menyebabkan dia akan jatuh semula. Benda tu yang dia kena cater. Trigger tu yang dia kena kawal. Okey, kalau dia dah nampak ada trigger tu, apa yang patut dia buat? Dia kena tahulah, dekat dalam ADK kita memang ajar dekat pada klien-klien kita, apabila dia ada mengalami trigger, apa step-step yang dia kena buat. Yang pertamanya kita kena buat kaedah dia menggunakan gelang getah lah. Gelang getah ni maksudnya contoh bila dia trigger je, teringat je ataupun ada masalah yang berlaku, contohlah dia trigger dia bila dia nak menghisap disebabkan oleh penat bekerja. So bila dia terlalu penat akan datang trigger untuk hisap kan. So biasa kita akan minta dia masukkan gelang yang getah tadi tu, and then dia tarik dan lepaskan. So bila sakit tu yang akan bagi macam dah tak ingat dah, dilupakan trigger tu. Kesedaran kejap. Kesedaran sekejap. Contoh kalau biasa saya tak galakkanlah getah kan. Nanti orang pelik, kenapa kau pakai gelang getah kan? Saya ingat getah tu tak boleh letak kat sini lah puan. Getah tu kena letak kat kepala. Kan, dia trigger je kena pap satu kali kan. Tapi saya galakkan dia orang letak air sejuk lah. Ais batu dekat belakang. Bagi tenang. Bagi dia tenang. Sebab tu kalau kita tengok dalam Islam, apa yang kena buat kalau kita marah? Cool down lah. Selain daripada tu, kalau dalam Islam, istighfar. Selain istighfar, apa yang paling, kalau tengah marah sangat, apa orang suruh buat? Wudu. Ambil wudu. Air tu bila kita pecikkan muka, kita rasa reda kan. Itulah yang berlaku. So itu yang kita akan ajar. Yang kedua, kita akan air minta. Air tu kat mana? Letak kat mana? Tengkuk? Kalau saya, ais tu saya minta. Macam mereka, klien saya minta dia letak ais tu di tengkuk lah. Tapi kalau wuduk kan kita ambil, wuduk kan kita pecikkan air. So bila kita pecik tu, automatically kita akan rasa pecikan, kita dah tak ingat dah apa yang kita nak buat tadi. So trigger terhadap bahan tu akan terputus lah. Okey, kemudian yang kedua saya akan minta dia buat kaedah dia calling someone. Calling someone ni maksudnya dia kena call orang yang bukan terlibat dalam circle dia. Yang dia percayalah. Itu calling someone. And then yang ketiga saya akan minta dia buat untuk switch on dan switch off mentol dalam kepala dia. Mentol kepala bukan mentol lampu. Ya, mentol kepala dia. Okey, macam mana dia nak switch off? Okey, katalah mentol dia menyala. Okey, trigger lah kan. Mentol dia menyala. Apa yang dia buat kena switch off adalah dia kena buat yang dia kena untuk dia switch off adalah dia kena bangun dan dia kena buat kaedah yang pertama tadi tu.
Stop, hentikan rasa trigger yang pertama tadi. Okey. Kemudian yang keempatnya adalah dia kena buat relaksasi. Sama ada beriadah ke. Okey, paling biasa dia akan buat tidur. Tidur adalah kaedah paling mudah untuk dia stopkan trigger dia. Tapi channel kalau pergi tempat lain. ada channel tempat lain. Tapi kalau kerap sangat tidur pun tak elok juga sebenarnya. Kan? So dia kena cari kaedah lain. Biasanya kalau klien ni mereka akan pergi buat jogging lah. Dia akan berlari. Berlari tu adalah salah satu mudah untuk dia lepaskan dia punya rasa trigger tu tadi. Tu yang kita ajar lah. Sama juga dengan perokok pun, itu juga yang kita akan ajar. Kalau dia rasa macam, rasa nak relax, nak isap rokok balik kan. Ya, betul. Macam saya dulu, saya withdrawal simptom saya tu, saya ambil masa 3 bulan lah. 3 bulan pertama tu untuk saya stop kan. So saya channel saya punya rasa nak isap tu, saya belilah gula-gula hack. Itulah kan? untuk Saya kaedah channel dia. bagi sejuk kan. Lepas tu saya channel pergi ke Ada tak rasa macam sakit kepala ke, masa withdrawal sakit simptom badan? 3 bulan tu memang ada lah. Kan? Hingus keluar. Itulah macam Sakit-sakit urat. Okey, itulah yang berlaku pada mereka yang duduk dekat dalam pusat pemulihan. Okey. Itu yang berlaku. Dia rasa sakit badan bila tak dapat dadah, dia rasa macam sakit kepala, dia rasa demam dan sebagainya. Sebab tu 14 hari yang pertama dalam pusat pemulihan, kita akan letak dia dalam bilik detoksifikasi. Bilik gelap tu, yang mana bilik detox tu kita nak bagi buang semua chemical yang ada dekat dalam badan. So hari yang ke-15 baru kita hantar ke asrama. Maksudnya dia dah stabil, dia dah normal untuk jalani program lah. So Tuan Z dah rasa macam mana keadaan untuk berhenti dan rasa tu sakit. rokok tu kan. Tu baru rokok Rokok tu kalau yang dadah tu saya ingat lagi sakit lah sebenarnya. sakit lah, kan? Lagi sakit. Maknanya kalau saya ambil purata kalau perokok 3 bulan lah saya lah 3 bulan. Kalau dadah mungkin lagi prolong lah kot. Ya, prolong sebab tu kita letak dekat dalam pusat pemulihan 2 tahun. 2 tahun? Okey, 2 tahun dia pusat pemulihan. Selepas dia keluar, 2 tahun lagi dia kena datang pula dekat AADK daerah yang berhampiran dengan rumah dia. Untuk pastikan dia konsisten lah. Maksudnya dia dalam keadaan abstinent, kekal kepulihan. Okay. Dalam tempoh 2 tahun tu, selain proses pemulihan ni, macam mana dia nak survive diri dia? Dia boleh kerja? Dia kat dalam tu boleh kerja? Ada kerja. Kita ada bagi pekerjaan. Ada gaji lah? Yes. Berapa ringgit? Ikut pada bukan, gaji tu ikut pada apa pekerjaan yang dia buat. Contoh macam ada tanaman, kita proses dia tanam tanaman tu, kita jual, daripada hasil jualan tu kita bagi kat dia lah. Berapa gaji yang dia buat. Macam kalau di pusat pusat Serendah, Puspen Serendah, dia bagi servis pasang khemah. So daripada berapa banyak servis yang dia dapat, dari situlah kita akan bagi pada dia untuk belanja. Untuk belanja dia keluar nanti. Keluar nantilah. Tapi maknanya dia punya gaji tu kumpul lah. Ya, kumpul. Ataupun lah katalah tiba dia keluar 2 tahun tu baru dia dapat ya, betul. Kita tak akan bagi masa dalam tu. Bagi sebab itu tu takut habis pula. Yes, betul. Takut ada benda lain yang dia akan gunakan. Dia roger kawan pula. Main hantar kat aku. Tapi nak roger pun tak boleh. Roger kena melalui pegawai dia. Pegawai pemulihan. Handphone apa semua? Handphone kita tak boleh. Lah. Kalau dia nak call keluarga, dia kena melalui pegawai pemulihan dia. So pegawai pemulihan yang akan call. Depan pegawai lah. Faham. Okey Puan, mitos yang terakhir lah daripada saya Okey, selalunya lah kan, bila once you are being labelled as penagih kan, selalunya lah stigma manusia ni, imma parents ke apa ke, dia orang akan bagi satu macam coding lah siap-siap kan kat kepala dia tu. Once you are penagih, there's no way to turn back kan. Kau ni memang tak ada harapan lah. Apa pendapat Puan? Pendapat saya tak setuju lah dengan mitos tu. Secara faktanya, ada je klien kita yang dah berjaya. Ada? Yang dah berjaya ada. Okay. Yang mana dia dah jadi kita punya PRS lah, pemilihan rakan sebaya. Dia bekerja dengan kita secara kontrak. Okay. So kalau kita tengok dari segi dia punya fizikal, dari segi dia punya personality, dia duduk sebaris dengan pegawai DK, orang pun tak perasan dia adalah ex-penagih. Orang akan kata, dia pegawai DK ke? Okay. Manusia ni apabila dia ada, macam saya cakap lah, bila ada big why untuk dia berubah, dia akan berubah dan dia akan boleh pulih. Cuma bergantung kepada sejauh mana kekuatan mental dia untuk dia berubah. Sejauh mana support sistem dia ada. Macam klien saya yang berjaya tu, mungkin dia ada support sistem yang baik lah. Maksudnya daripada keluarga, daripada kawan-kawan yang tidak terlibat. Kawan-kawan yang masih, orang kata walaupun tak faham waktu dia terlibat dulu, tapi masih support dia untuk dia berjaya. Betul. So sekarang ni dia pun dah ada keluarga sendiri dan sebagainya. Jadi kalau kata dilabelkan selamanya tu salah lah. Tak patut. Dan bila buat labeling macam tu yang menyebabkan dia jatuh. Dia ada self esteem yang rendah. So macam tak apalah, orang dah label saya dah Puan. So biar je lah saya berterusan. Sebab tu kita jangan label.
kita jangan labelkan dia supaya kita tak nak dia punya emosi, dia punya rasa apa orang kata semangat dia hilang untuk dia kekal pulih. Sebab tu apa-apa pun dalam kepulihan kita akan kata support system tu penting. Sebab tu di ADK kita sangat pentingkan support system daripada keluarga. Keluarga adalah peranan utama, support system yang paling utama dan paling dekat untuk bantu klien-klien kita ni pulih. So kalau tak ada support system yang baik, itu yang menyebabkan dia akan jatuh dan jatuh dan jatuh semula lah. Bertingkat-tingkat dah jatuhnya. Ya, bertingkat-tingkat dah jatuh dia. So mitos tu saya tak setuju. Secara faktanya mereka boleh berubah. Mereka boleh jadi seperti kita yang tidak pernah terlibat dengan dadah. Cuma dia perlukan support system yang baik. Faham. So support system ni mainkan peranan penting Puan. Ya, betul. Saya pun masa saya berhenti, kita reflect balik kan, masa saya berhenti tu support system saya it goes back to wife lah. Kan masa tu kan saya cakap saya nak stop rokok kan. So make sure awak marah saya cakap awak marah, saya nak beli vape ke nak beli rokok ke awak marah kan. Tak apa kalau tuan dah letakkan support system tu isteri. Ada setengah orang, perasan tak kita kalau kita tengok kan, orang perempuan dia akan cakap saya nak cari lelaki yang tak merokok kan. Okey, tiba-tiba dia jumpa yang merokok. Oh tak apa, saya bagi peluang, nanti dia akan berubah. Cinta tak boleh mengubah ya. Cinta tidak boleh mengubah mereka yang menagih dan merokok itu berhenti. Itu cerita Rama tu. Ya, okey. Cinta tak boleh mengubah. Jadi kena faham konsep dia adalah diri dia sendiri. Semua back dekat diri sendiri. Sebab okey, orang luar boleh marah. Okey, wife tuan Zack boleh marah. Sejauh mana tuan boleh terima kemarahan di waktu tu? Ya, betul. Akan rasa memberontak kan? Lama-lama menyigap juga kan? Menyigap kan? Okey, sebab tu, sebab tu saya kata kita tak boleh letakkan macam seseorang, okey, kita tidak boleh dalam kepulihan, saya selalu cakap, kita tidak boleh meletakkan seseorang, individu, benda atau apa-apa saja sebagai big Y kita. Okey, semua diri sendiri. Kita kena letakkan yang atas tu. Okey. Pencipta kita dan diri kita. Kita je yang boleh mengubah tanpa perlu apa orang kata, tanpa meletakkan orang lain sebagai tanda ukur lah, kayu ukur untuk kita berubah. Sebab apa, katakanlah contoh ni contoh lah. Tuan Zack kata wife adalah orang yang menjadi support. Wife lah big Y besar supaya tuan berhenti tadi kan. Ni contoh je. Katalah wife tak ada satu hari nanti. Habislah. Jatuh balik kan? Sedih. Oh, Aisyah balik rokok. Aisyah balik rokok. Yes, macam tu juga dengan klien. Bekas-bekas mereka yang tengah dalam proses pemulihan. Itulah yang saya cakap. Jangan letak, sebab ada setengah dia kata, oh ibu saya lah adalah punca untuk saya berubah. Pemangking semangat lah. Pemangking semangat. Apabila ibu dia meninggal, apa yang berlaku? Dia jatuh semula. Okey? Okey, faham. Okey, Puan. Masa mencemburui ke? Adakah masa mencemburui? Berapa minit lagi? Oh, 1 minit lagi bang. Soalan saya ada banyak lagi ni kan. Cerita bab topik ni memang antara topik yang fun lah kan. To discuss lah. Okay Puan. Last soalan daripada saya lah Puan Okay, mungkin untuk audience kita, untuk parents-parents kat luar sana kan yang melihat kita punya podcast ni. So, kita buat satu rangkuman, rumusan lah Kalau contoh dia orang rasa parents nampak ada masalah-masalah ni, kat mana dia orang nak channel kan? Senang, lebih mudah lah. Kita buat rumusan terus. Okey, buat rumusan terus. Okey, kalau kita tengok apa yang kita cerita tadi tu, dah banyak tips yang kita bagi dan sebagainya. So katakanlah tips tu kita bagi tak berjalan dengan baik dan sebagainya, masih juga berlaku. So tuan-tuan dan puan-puan yang melihat podcast ni, kita boleh salurkan, tuan-tuan boleh pergi ke hotline ADK, okey, untuk dapatkan khidmat nasihat, untuk dapat, kalau nak buat khidmat nasihat tak boleh, untuk dapat kaduan dan sebagainya. Kemudian boleh cari juga di website ADK daerah yang berdekatan dengan rumah tuan-tuan dan puan-puan. Pergilah ke pejabat ADK yang berdekatan tersebut untuk dapatkan bantuan dan sebagainya. Kalau katalah tak ada juga ADK daerah yang paling dekat, pergilah dekat balai polis yang berhampiran. Polis sendiri akan salurkan maklumat tu kepada ADK lah. Sebab polis dan ADK ni berpisah tiada sebenarnya. Saling melengkapi antara satu sama lain. So maksudnya kalau kata kami dapat maklumat, dia akan kami akan serah kepada mereka dapat maklumat, mereka serah pada kami. So itu adalah saluran yang paling baik lah sebenarnya. Dan kalau ini nasihat saya tambahan sedikit lah kita perasan sekarang ni masalah kesihatan mental tu berleluasa. Okey, so apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat, kalau kata tak dapat nak call ADK, tak dapat nak bercerita, tak dapat, boleh call 15555.
talian HIL. So talian HIL ni pun boleh membantu juga. Okay. So pihak Kementerian Kesihatan dia pun boleh salurkan ke ADK juga. HIL ni bawah Kementerian Ya, bawah Kesihatan. Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. So HIL pun dia akan salurkan maklumat yang dia dapat. Katalah ada masalah penagihan, dia kata tekanan yang berlaku menyebabkan terlibat dengan dadah. So waktu dia call HIL tu, dia dah cerita dengan kaunselor tersebut atau pakar psikologi tersebut. So dia akan salurkan pada kita lah ke ADK. Baik. Ya. Okay, terima kasih banyak-banyak Sama, Puan. Okay, so untuk audience yang kat luar sana tu, please make sure apa yang disampaikan oleh Puan Nur Farah Wahidah ni kita take down, kita jot down in order for us to for our living lah, for better livings in the future. Okay. Alright, so terima kasih banyak-banyak Puan Nur Farah Wahidah binti Abdul Rahman di atas kesudian bersama dengan sesi podcast kepada kami pada hari ini lah. Terima kasih juga ke MBSJ. Terima kasih juga kepada audience yang teruskan menyokong sesi podcast ni. Jangan lupa untuk sesi yang akan datang teruskan bersama kami. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum.